2,000 years later. Baik, Assalamualaikum. Jumpa kita kembali. Lagi kita tengok gol. Wah, gol dah sampai ke bawah ini yang selepas 2000 years later. Okey, ini tentang gol. Maknanya price dah terus ke bawah. Aku pun rasa lega. Lega, tapi sebenarnya dah tutup banyak, Aku dah tutup banyak. Aku dah close, aku tinggalkan satu sajalah. Dan kalau kau tengok dekat time frame H4 macam ni keadaan dia, target dia kejap aku tarik dulu lah. Apa-apa target dulu. Nak TP kat mana? Cerita dia. Sini ada support S1, S2 kalau kau nampak dalam ni. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Sini ada S1, S2 tau. S1, S2 kat sini. Sekejap, aku kena alihkan dulu. Sekejap. Alih ke bawah sekejap Dekat sini ada S1, S2. Siapa nampak? Siapa ada nampak? Ada S1, S2. Ada S1, S2. So cari ke bawah lagi. Maybe lah insyaAllah sampai bawah ni. Lepas tu kita TP lah. So ini tentang goal. Menyebabkan yang aku memilih untuk sell tu kerana adalah dia buat dua R kat sini. Dia buat dua je. Dia tak pergi atas lagi dah. Sepatutnya dia ambil liquidity kan. Dia tak buat dua. Jadi dia jadi double top. So dia akan pergi kemudian. Nanti maybe lah dia akan pergi balik semula kat sini. Tak tahulah bila nak pergi. Yang penting sekarang ni kita nak ambil profit sahaja. So ini untuk gold. Dan untuk GBP USD dah turun. Ni aku layer banyak. Tapi aku layer jauh-jauh juga. So bertahan jugalah tadi dekat GBP USD nak tunggu dia settle. Masuk pun tak besar, 0.10. Masuk 1, lepas tu 0.01 je aku masuk. Aku tak masuk semua banyak-banyak. So itu saja. Penyebab dia aku dah cerita kan. Sebab ada resistance dan resistance. Tu kau tengok video sebelum-sebelum ni lah. Part pertama, ni part kedua punya video Untuk Euro USD ni aku tak faham sangat. Dia terlalu slow kan. Dia dah sampai bawah saja. Ni aku tanda low lah. Aku tanda kat sini low. Sekejap aku tanda low. Dekat sini dah dia dah sampai dah. Aku saja nak try hold. Tapi akhirnya dia patah balik naik atas. Lama juga aku tunggu tu. Dia patah balik naik atas. Lepas tu dia turun balik. Tak tahulah macam mana. Sebab apa? Di sini QML. Ada QML Maybe lah dia ambil QML kat sini. So aku target dia dekat barisan sama lah. QML. Dalam ni ada fake out. Dalam QML ni ada fake out lah. Dalam QML ada fake out. Jadi kau tak carilah kat mana dalam tu. Kau cari-carilah, pandai-pandai lah. So itu saja yang aku boleh share. Penyebab dia aku ambil, aku sell kat sini. So itulah dia. Dia turun ke bawah dan turun ke bawah. Ni kat mana nak pergi tunggu ni? Euro USD. Rasa ni kat mana? Kita tunggulah. Maybe besok ke. Besok pun tak tahu macam mana kan. Kat sini kot. Aku tarik dululah dia punya nak TP kat mana. Jangan TP dekat-dekat. Ambil yang kat H4 tak apa. Pun dah okey. Ambil situ pun tak apa. Tempat aku tanda ni pun boleh. GBP USD kita TP dekat bawah ni. Aku dah tanda bawah dah. Kalau buka H4 nampak lah. Buka H4 mana H4? Kat situ je kalau dia sampai. Kalau dia tak sampai, kena cari base kat atas lah. Support yang ada kat atas ni. Itu sajalah. Okey. Baik, itu saja setakat ni. So harap korang boleh study. Baik, Assalamualaikum.